Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi untuk PDPR kali ini. Masih sama tajuk perpuluhan. Kita akan mula dengan operasi bergabung perpuluhan. Untuk tahun 5, operasi bergabung yang kamu perlu belajar yang ada dalam silibus adalah tambah dan tolak. Kita cuba soalan ni. Perkara penting yang perlu kamu faham dan tahu sebelum kamu susun di dalam bentuk lazim adalah kedudukan titik perpuluhan. Bila kita lihat kat sini, 2.3 tambah 5.678 tolak 1.89. Untuk operasi tambah dan tolak ni tak ada masalah. Mana-mana yang depan boleh jalan dulu sebab tambah dan tolak tak ada syarat. Sebelum ni cikgu dah pernah ingat dalam kelas tambah dan tolak tu adik-beradik. Kita tengok kedudukan tempat perpuluhan. 2.3 satu tempat perpuluhan. 5.678 3 tempat perpuluhan. 1.89 2 tempat perpuluhan. Jadi kamu ada pelbagai. Perkara pertama, bila jumpa soalan macam ni, kamu kena jadikan semua angka perpuluhan berada pada kedudukan 3 tempat perpuluhan. Kita ikut angka yang paling besar kat sini. Kedudukan yang paling besar. Jadi bila 2.3 kita kena tambahkan sifar. Contoh yang daripada soalan. Sebelum tu kita kena letak dulu supaya bila susun akan jadi mudah. Di sini cukup. Di sini 1, 2, lagi 1, 3. Barulah boleh masukkan dalam bentuk lazim. Susun 2.3 sifar. Pastikan titik perpuluhan dalam kotak. Jangan letak di celah-celah tiang. Nanti menyukarkan. Tambah 5.678. Garis. Selesaikan satu persatu. Jangan terus buat 3 tingkat. 8, 7, 9, titik perpuluhan 7. Tolak 1.89. Akan dapat 8. Sini tak cukup. 8, 0, 6. Jawapannya 6.088. Bila kita letak 3 tempat perpuluhan siap-siap tadi, jawapan kita pun akan dapat 3 tempat perpuluhan. Seterusnya adalah 8.67 tolak 5.643 tambah 3.531. Tolak dulu lepas tu tambah. Tadi tambah dulu lepas tu tolak. Jadi siapa yang paling depan dia jalan dulu. Kita tengok kedudukan tempat perpuluhan. Sini ada 2 tempat perpuluhan, 3 tempat perpuluhan dan 3 tempat perpuluhan. Jadi angka yang pertama ni kurang. Bila kurang, apa yang perlu kita buat adalah kita letak sifar siap-siap. Kenapa? Bila kita tak letak, kita akan memberi kesan semasa bentuk lazim nanti. Cikgu akan tunjuk apa kesalahan murid bila dia tak letak. Kita tengok. Bila murid tak letak, dia akan buat 8.67 tolak 5.643. Bila di sini, dia akan silapnya di hujung sini. Dia nampak kat sini tak ada angka, dia nampak kat sini 3, dia akan tulis siap-siap 3. Ini selalu yang berlaku semasa latihan dalam kelas ataupun semasa peperiksaan. Jadi ini adalah punca kenapa cikgu ingat kamu perlu letak angka supaya kedudukannya adalah sama. Jadi kita ni adalah salah. Kita buat semula bagaimana cara yang betul. Sepatutnya begini. 8.670 tolak 5.643. Nampak tak beza? Sifar tolak 3. Tak boleh pinjam sini. Sebenarnya adalah 10. Akan dapat 7. Beza dengan tadi, murid terus tulis 3 sebab dia nampak tak ada angka lain di atas 3. Kita selesaikan. Tambah 3
8.531. Okey, 8, 5, 5, 6. Okey, jawapannya akan dapat 6.558. Okey, seterusnya bila jumpa soalan yang begini, kamu diberi satu ayat matematik yang tidak lengkap dan kamu perlu cari jawapan di sini. Okey, ataupun dikenali sebagai anu. Bila ada satu ayat matematik yang tidak lengkap dan ada mana-mana ruangan kosong, itu adalah anu kerana jawapan telah diberi. Okey, sebelum tu sama juga dengan cara sebelum ni, kamu perlu tengok kedudukan di tempat perpuluhan. Okey, di sini ada 2. Sini ada 2 dan sini ada 3. Pastikan mengikut nilai yang terbesar. Bila ada 3, yang lain pun kena ikut. Jadi 3. Tambah sifar, tambah sifar. Okey. Tempat untuk mengira pun mesti ada 2. Okey, kamu tak boleh dapat jawapan terus kerana ada operasi yang perlu diselesaikan dulu sebelum cari operasi yang lain. Okey, kita selesaikan operasi yang pertama dahulu. 4.310 tolak 2.850. Okey. Sifar 11 tolak 5, 6. Kira 2. 11 tolak 8, 4. Titik perpuluhan 1. Okey, jadi di sini kamu dah selesaikan. Kamu dapat 1.460. Okey, tambah tak tahu dapat 5.101. Okey, bagaimana kita nak dapatkan yang di tengah ni? Okeylah, ini adalah tanda tambah. Bila tanda tambah, nak cari jawapan di tengah. Okey, nilai yang terakhir mesti bertukar menjadi tolak. Okey, kita akan buat 5.101 tolak 1.460. Okey, jadi sini akan dapat 1, 4, 6, 3. Okey, jadi jawapan di tengah-tengah ni adalah 3.641. Okey, sini biasa akan dapat 1 markah, sini akan dapat 1 markah. Okey, untuk latihan hari ni buat buku matematik Pokok Jenius, buku surat 31 dan 32, soalan 1 sampai 20. Dah siap, boleh snap gambar, hantar di Telegram. Mana-mana yang masih tak faham atau masih keliru, boleh tanya cikgu di Telegram. Okey, terima kasih.